rasa ramai lagi yang tak tahu. Sebenarnya, cooling coil ni selain dari bocor gas, ia boleh menjadi salah satu tempat yang paling banyak berkumpul bakteria dalam sistem aircon kereta. Bayangkan, setiap hari kita buka aircon. Habuk, lembab, semua tu melekat dalam coil. Lama-lama jadi tempat pembiakan bakteria. Tu yang keluar bau hapak. Lepas tu aircon pun kurang sejuk. Owner mengadu aircon dia waktu tengah hari kurang sejuk. Tapi bila malam atau pagi, sejuk elok, tak ada masalah langsung. So, kalau korang pun ada masalah macam ni, korang wajib tengok video ni sampai habis. Selalunya, bila dapat kes macam ni, aku akan mula dengan cek gas dulu. Lepas tu cek kompresor, tengok kompres cukup kuat ke tak. Dan aku akan ukur suhu dalam kereta untuk confirm betul-betul sejuk atau tidak. Lepas aku troubleshoot satu-satu dan analisis problem, aku tengok suhu dalam kereta baru 17 Celsius saja. Dari segi pengalaman aku, kalau problem macam ni, confirm di bahagian cooling coil dalam dashboard tu masalah. Bila dah confirm masalah, aku suggest customer untuk buka dashboard dan buat checking. Dan ambil masa tak lama, owner terus buat keputusan nak proceed repair. Owner ni memang mudah. Bagi aku masa sampai 2 hari untuk siapkan kerja. Bayangkan, dia datang dari Kedah semata-mata nak hantar kereta dekat aku supaya boleh selesai masalah aircon kereta dia. Bila aku buka cooling coil dan tarik keluar, penuh dengan debu, lembab, berlendir. Inilah punca sebenar kenapa aircon dia jadi kurang sejuk. Bila coil macam ni, udara memang tak boleh lalu elok. Sebab tu waktu tengah panas, aircon terus drop sejuk. Bila condition cooling coil dah macam ni, aku bagi owner 2 pilihan. Nak servis dan guna balik atau terus tukar baru. Untuk kes ni, owner buat pilihan tukar yang baru original. Kalau cooling coil korang pun dah jadi macam ni dan kereta pula umur 10 tahun, aku memang recommend korang tukar baru. Sebab kalau pasang balik yang lama, risiko nak bocor tu sangat tinggi. Bila bocor nanti, korang terpaksa keluarkan kos sekali lagi untuk buka dashboard dan buat kerja yang sama 2 kali. Bagi aku, bila dah kena bayar 2 kali untuk masalah yang sama, memang rasa rugi. Tapi apa pun, pilihan tetap di tangan korang. Aku cuma suggest yang terbaik mengikut condition kereta. Lepas aku siap servis blower box, komponen yang perlu tukar untuk kali ni ada expansion valve, cooling coil dan cabin filter. Mana-mana part yang masih elok, aku memang akan bagi customer guna dulu. Tak perlu tukar kalau tak rosak. Kecuali kalau customer sendiri request nak buat sekali jalan semua bagi elok, baru aku tukarkan poin mana yang nak rosak pula atau yang dah sampai jangka hafat. Bahagian pemasangan dashboard, semua alignment aku just bagi tepat. Korang tak perlu risau. Cuma bagi aku masa sedikit. Aku garanti setiap skru, setiap cover semua akan pasang rapat dan elok. Macam asal. Lepas video ni launch, confirm ramai yang akan DM aku tanya pasal harga dan location kedai. Untuk spek repair macam ni, korang standby wang warna purple 7 keping sampai 9 keping pun dah cukup untuk buat